Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada sahabat-sahabat semua. Harap semua saya lah hari ni berkongsi lagi video. Tapi bukan dalam kereta ni, bukan kita nak bawa kereta ni. Ni kereta Azia. Tapi bukan dalam kereta, bukan kereta ni yang saya nak buat. Nak jawab persoalan kawan kita ni. Dia tanya fuse kereta Iswara untuk lampu belakang tu kat mana. Dia memang ada fuse untuk Iswara dengan Wira. Dia ada fuse untuk lampu depan, lampu belakang. Harap nanti saya tunjuk lah mana lampunya, mana fuse dia, macam mana nak check. Nanti saya tunjuk lah. Harap terima kasih yang dah subscribe. Terima kasih banyak-banyak yang baru jumpa channel saya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tanya apa saja, insyaAllah saya akan bantu. InsyaAllah kalau boleh saya bantu, InsyaAllah. Jom layan dulu video ni. Okey geng, untuk Proton Iswara lampu belakang tak hidup geng ya. Jika dua-dua tak hidup, geng ya. Fuse ada bawah steering ni geng. Dekat bawah dashboard ni, sebelah steering. Ni dia. Lampu belakang. Tu dia. Dia tulis lampu belakang. 1, nombor 2, nombor 3 yang ni. Itu kalau kita, contohnya kita dah check mentol elok semua tak terbakar, baru kita check dekat sini. Ni untuk Iswara geng ya. Untuk Iswara lampu belakang dia ada di sini. Untuk fuse nya di sini. Check dulu sekiranya mentol ke. Check dulu mentol dia. Mentol tu elok, baru kita tengok fuse dia. Kalau tadi untuk Iswara, ni untuk Wira pula geng. Untuk Wira dia tak ada dekat bawah steering, dia ada dekat bonet depan. Dekat bonet depan. Dia ada tulis kat sini tail lamp kanan dan tail lamp kiri. Dia ada dua ya. Sini ada dua fuse untuk kanan dan kiri fuse. Di sini fuse ni. Kat sini nampak je besar. Ni fuse yang kecil ni, dua ni. 1 dan 2 ni. Untuk lampu belakang Wira fuse. Tapi apa-apa pun kita check dulu dia punya mentol. Takut mentol terbakar. Ataupun kita check lah fuse ni. Kalau fuse ni cantik, maknanya mentol tu terbakar lah. Kalau fuse ni cantik, mentol cantik, maknanya ada masalah wiring tu kan. Masalah wiring dia. Kemungkinan ada masalah wiring dia. Wiring dia di sini kat belakang tu. Kena check lah soket dia ke apa ke. Kena check lah. Mentol dia dulu ke kita kena check. Tengok apa masalah ni. Alright. Okay geng, itulah dia kedudukannya, tempatnya kat mana untuk kereta Iswara dengan Wira. Untuk kereta lain saya tak pastilah. Tapi InsyaAllah kalau tanya, saya cuba carilah. Kalau tak cari dekat Google, saya tanyalah kawan-kawan kan. Kalau dapat lah, kalau tak dapat nak tolong lah. Terima kasih yang dah menonton. Terima kasih banyak-banyak yang baru jumpa channel saya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tak hanya apa saja, InsyaAllah saya akan bantu. InsyaAllah. Jumpa lagi next video. Bervideo apa? Assalamualaikum. Bye-bye.